orang yang boleh trace siapa Imam Mahdi ni keturunan Sayyidina Abu Bakar. Oh ya. Maka sebab itulah orang cari siapa keturunan Abu Bakar. Bukan orang sahaja, ramai kat Mesir dia, kat Yaman dia. So diorang ni akan isytihar basically yang macam, maksudnya diorang ni akan dapat trace masa musim haji. Kau Imam Mahdi. memang musim haji syarat dia. Musim haji. Ini disebut di beberapa tokoh lah, termasuk Dr. Zul Al-Bakri, termasuk apa nama, Dr. Ustaz yang buat kajian pasal kiamat tu yang kat Indonesia tu. Ustaz Zul juga nama dia. Lupa saya nama dia. Jadi dia memang dia yang beritahu macam tu lah. Yeah. Jadi sebab tu akhir zaman ni orang baik. Tapi Mona Abdul Hamid juga antara satu perkara, termasuklah perkara yang sia-sia, ialah orang yang bicarakan pasal akhir zaman dan Imam Mahdi tapi dia sembahyang pun tidak. Baca Quran pun tidak, dakwah pun tidak. Jadi dia termasuk dalam perkara yang sia-sia. Kalau dia cerita pasal Imam Mahdi, dia sembahyang, dia buat dakwah, okey lah. Tapi dia sembahyang tidak, apa tidak. Jadi dia termasuk dalam perkara yang sia-sia sebab dia tak ada action. Orang panggil NATO, no action, talk only. So Ustaz, boleh saya nak tanya, sebab Ustaz punya experience yang banyak ni, apa keadaan umat sekarang satu dunia, Ustaz? Jadi sekarang ni satu dunia kurang lebih lah, penduduk dunia ni kurang lebih ada lebih kurang 7 bilion manusia. Daripada 7 bilion manusia ni, 2 bilion manusia sahaja yang kenal siapa dia Allah. 5 bilion manusia ataupun bersama dengan 5,000 juta manusia di seluruh alam tak kenal siapa dia Allah. Mereka makan setiap hari makanan yang Allah bagi, mereka minum setiap hari minuman yang Allah bagi, tapi sekalipun tak pernah sujud pada Allah, tak pernah rukuk pada Allah. Kalaulah kiamat datangkan, bayangkan 5 bilion manusia, 5,000 juta manusia akan mati dalam keadaan kufur pada Allah. Maka mereka akan terus masuk neraka tanpa hisap, dan perkara ini sangat menyedihkan hati Nabi, kerana Nabi telah korbankan seluruh Nabi untuk bawa manusia pada Allah. Sebab itu usaha dakwah ni, dia bukan hanya sekadar nak ajak orang pada Allah, sebenarnya lebih daripada itu lagi adalah untuk menyambung hasrat hati Nabi dalam membawa manusia pada Allah. Maksudnya kita menyambung misi Nabi. Kita sambung misi Nabi SAW, kerana Nabi menjadi Nabi pada umat ni bukan pada zaman Nabi je, sampai kiamat. Jadi kita menyambung hasrat hati Nabi dalam membawa manusia pada Allah. Dan 2 bilion orang Islam pula, di kalangan Islam ada yang tak solat tak sebab taubat dan mereka mati apa nasib mereka di akhirat. Ada yang tak tutup aurat tak sebab taubat dan mereka mati apa nasib mereka di akhirat. Ada juga yang tak bayar zakat, makan duit haram, makan duit rasuah, makan benda yang syubhah, tak sempat taubat dan mereka mati apa nasib mereka di akhirat. Bulan Ramadan tak puasa. Jadi inilah yang perlu kita bimbangkan. Dan keadaan umat sendiri, masya-Allah, ada di kalangan tempat yang mana negara orang Islam yang sangat dhaif dari sudut agama, sedih. Jadi kalau kita bergerak, kita akan dapat simpulkan bila negara tu tinggal kerja dakwah, maka Allah akan beri mereka zullah. Ini Allah sebut dalam Quran kan. Zullah ni kehinaan. Sebab Allah muliakan umat ni kena kerja dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mulianya umat ni kerana kerja dakwah. Ketika orang Islam tinggal kerja dakwah, maka Allah beri zullah, kehinaan. Dan ini berlaku di satu dunia. Dan tak payah tunggu zaman dulu, zaman sekarang kita boleh tengok. Uzbekistan, negara yang telah lahirkan Imam Bukhari, imam super power. Sampai kiamat tak ada negara yang mampu melahirkan imam sehebat Imam Bukhari rahmatullahi alaih, Imam Muslim rahmatullahi alaih, Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Bukan orang Arab.